What's up? Hari ni kita nak panaskan enjin V-Strom aku. So ni adalah aku punya touring. Kalau aku nak jalan jauh sikit, ni aku punya the infamous SV650. Okay, so 2025 punya V-Strom 800 RE. Dia Road Explorer. V-Strom 800 ni ada dua variant. Satu DE Dual Explorer untuk orang yang kaki-kaki off-road. Kenapa V-Strom? Aku dah buat satu post pasal reliability brand Suzuki ni. Aku ada kawan di mana dia pun ada V-Strom 650, and dia dah pakai lebih hampir 10 tahun. Mileage pun 200,000. Tak pernah rosak, tak pernah kena sidai tepi jalan. So aku pun dalam mencari apa aku punya next touring punya bike, decide brand Suzuki is the best option lah. Bila korang tengok warna grey 2025 punya warna, ada beberapa jajan aku dah pasang. Windshield aku dah tukar, handguard aku pasang, crash bar, benda-benda basic lah. And wah, tengok, itu Africa Twin, sangat cantik. GS Yamaha, geng-geng touring ni. So motor ni kalau compare dengan SV650, dia agak lebar sikit. So far tak ada masalah lah sebenarnya untuk menciluk. Dia taklah senimble SV650, tapi dalam masa yang sama dia bukan satu motor yang susah nak guna untuk menciluk lah. Cuma itulah, apa beza bawa ni dengan SV? Obviously ni touring ni, kalau kau bawa kau lagi macam terduduk, kau rasa macam relax lah compared to kalau bawa naked ni. Naked ni dia apa, satu sitting position yang mengajak engkau untuk jadi agresif. Dia macam playful lah, nakal. Di mana touring ni macam okay, yes, memang boleh bawa laju, tapi dalam satu posisi yang agak relax lah. So harap-harap ni akan jadi, yalah, plan aku dengan bike ni. Aku nak travel jauh sikit lah, maklum lah, dah ada B-Full ni. And kenapa tak travel jauh-jauh dengan SV650? Boleh je, cuma yalah, kalau engkau apa, kalau engkau tahu motor naked, dia bukan tak boleh, cuma dia lawan angin lah. And benda tu aku dah banyak kali merasa. Mungkin untuk jalan jauh dia memerlukan lebih kerap untuk engkau berhenti lah. Itulah, aku pun adalah seorang yang minat touring, minat explore benda baru, explore tempat-tempat baru. So aku rasa motor ni akan bagi aku satu apa, permission lah untuk explore tempat-tempat yang lagi jauh. V-Strom 800 ni, tak salah aku, sama enjin dengan GSX 8S dengan 8R, platform enjin parallel twin daripada Suzuki lah. Ada quick shifter up and down, sangat-sangat nice. And dia juga ada mode, kalau kau perasan ada traction control, mode A Suzuki, BC dengan ABS. ABC ni sangat berguna. Aku perasan kalau aku guna mode dulu. Kalau aku guna mode A, dia full on, very aggressive lah. Kalau B tu dia in middle. C sangat menarik. C akan jinakkan motor ni
somehow aku rasa macam bila aku tukar mode C, dia jadi motor 400cc. Jadi terus tak ada power. Takkan tak ada power, cuma throttle response dia tak segila. And then pick up dia tak adalah apa, se-agresif inilah, se-agresif mode A. Tempat aku duduk tak jauh daripada highway, so tu yang aku suka. Highway ni ke Port Dickson lah, nilai highway. Highway lekas kalau tak salah aku. So yes, dia yalah macam aku dah cakap dalam video aku yang agak 2-3 minggu lepas, aku cakap motosikal ni bagi satu freedom to explore. Benda ni dah ada motor touring ni, dia lagi kita nak main explore je. Mungkin yalah kena dengan jiwa seorang introvert macam aku ni. Aku jarang kalau keluar ride dengan kawan pun, mungkin paling ramai 2-3 orang je. Tak pernah lagi keluar dalam satu grup yang ramai. Mungkin sebab yalah introvert kan. Kita bukan introvert yang tak nak keluar rumah, cuma dia susah sikit nak bergaul. Tapi mesti korang tak percaya kalau yalah berdasarkan video-video aku, korang kata tak mungkin dia ni introvert. Tapi itulah hakikatnya. Aku rasa orang yang suka solo ride ni mungkin kena dengan jiwa introvert dia lah. Dia nak explore juga, tapi nak dalam mode bersorangan lah. So ni aku dekat highway paling kanan, sangat-sangat stable. Kalau aku buka sikit, kau tengok 16 pun sangat stable. Very minimal punya ni lah, apa, tak ada bergoyang. So ni antara sebab kenapa aku angkat satu touring lah. Aku sure semua touring motor yang kat luar sana, yelah berdasarkan CC juga, lagi besar CC dia, lagi laju. Aku rasa dia punya cruising speed lagi stable dia. So yang ni about 800, bukan 800 lah, aku sedang 700 lebih kat 799 tak salah aku. Yes, aku just nak pergi beli makan je. Kenapa aku pilih Suzuki lagi? Satu, yelah untuk orang yang introvert, aku rasa macam nak tukar brand ni, nak kena deal dengan orang baru. Mungkin alasan yang agak bodoh sikit bagi semua orang. Tapi untuk aku macam, sebab aku dah ada Suzuki, and dia orang dah dah kenal aku, dan aku pun senang nak berurusan dengan Suzuki Wheelhin aku beli kat Balakong. And antara sebab dia adalah itulah familiarity and keyakinan aku terhadap brand Suzuki ni jugalah. So itu sebab aku pilih V-Strom 800 ni lah. Selain daripada V-Strom 800, aku ada beberapa contender sebelum aku decide V-Strom 800 ni. Antaranya contender paling besar adalah Triumph Tiger Sport 800. Motor tu aku duk fikir kalau aku angkat tu mungkin aku kena jual kot SV650 sebab motor tu pun agak sedap. Dia antara motor yang yalah best of both worlds orang kata. Laju touring boleh, tapi apa yang membuatkan aku pilih V-Strom over Tiger 800, nombor satu ialah Tiger 800 brand Conti. Aku bab maintenance ni aku rasa lah, aku tak tahu betul ke tak, firasat aku mengatakan, aku ada abang ipar yang pakai Triumph, dia agak mahal jugalah. Dan nombor dua, aku rasa lah kalau kita tengok kereta Conti, harga dia drop cepat. So aku pun based on that decision, aku nak kata V-Strom takkan jatuh harga. Aku nak assume yang harga dia mungkin tak adalah jatuh secepat secepat Conti punya brand. So tu Tiger 800. Aku juga ada tengok V-Strom 650 yang sama engine dengan SV650, tapi bila aku cakap dengan kawan-kawan aku, dia macam kenapa beli engine yang sama. So
Okay, V-Strom 650 is out. Another option adalah ni, apa, KTM 790. Aku, kalau tanya aku, tu lawa juga, very interesting. Cuma tak, macam mungkin aku takut terracun dengan KTM. Duk tengok video Abang Gigi cakap pasal KTM. Dia cakap once kau dah tukar KTM sangat susah. So aku tak nak go through that stage. Nanti 1000 sesalan, semua pula nak kena tukar. Handling V-Strom ni, kalau compare dengan SV650, obviously yalah, SV650 lagi nimble sebab dia kecil, dia ringan. V-Strom ni walaupun wheelbase dia besar, tapi antara bike yang aku rasa agak senang nak handle lah, especially dengan quick shifter up and down ni. Kau buka aja dia keluar, macam ni. And apa, mungkin sebab dia cc besar, so heat, panas, tak adalah panas dekat kangkang, tapi dekat dekat betis tu ada heat lah. Kalau compare dengan SV650 tak ada, bagi aku tak ada langsung lah panas dia. Tapi motor ni ada sedikit lah, tapi tak adalah panas yang sampai, kalau kau tanya aku, tak adalah panas yang menjengkelkan lah. Dia panas tu je. Once kau masuk highway, then should be okay lah. Tak rasa dah panas tu. Gegar pun so far tak ada, I mean basic gegar lah. Tapi lepas aku ada plan nak tukar ni grip handlebar ni kepada yang Domino's punya foam tu, sebab aku pakai kat SV650 aku and agak berguna untuk mengurangkan vibration. So tu antara ni lah benda yang aku akan buat. Exhaust aku tak tahu, mungkin down the road aku akan tukar, tapi sekarang aku nak enjoy exhaust stock ni juga. Sebab yalah, motor touring, mungkin ni pendapat aku lah. Kalau nak setuju ke tak setuju, totally up to you lah. Kalau exhaust dia bising sangat, jadi tak shock lah pula touring. Tak jadi menjelajah tu, rasa tak best. Aku tak tahulah. But yeah, tapi overall I'm loving this bike. Hati aku still dekat SV650 sebab motor tu raw. Motor ni dia ada teknologi semua benda. Bukan nak kata dia tak best. Untuk jalan jauh memang best. Tapi kalau dah lepas kerja nak release tension, ni lah SV650 lah. Bunyi ada, yalah, position pun agak sport sikit. So itulah, macam nak hujan ni. Ada geng-geng Vespa aku tengok ni. Apa? Steady bang. Steady bang. Ni aku suka pasal touring. Angin tak kena, aku relax, boleh dengar lagu. Kenalah dengan jiwa introvert aku ni. So kau bukannya nak bawa laju sangat pun. Yelah, kalau jalan kosong kau rasa nak bawa laju, silakan. Tapi aku kenal ramai orang yang bawa motor ni tak adalah nak mengejar kelajuan sepanjang masa. So ya, itu sahaja aku rasa video aku. Aku try format ni vertical. Harap korang suka. Jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum.